Kisah kali pertama kami menjejakkan kaki dekat sini. Best, menarik, memang Assalamualaikum. Istana. Kisah ni adalah wakaf Istana Sultan. Dan inilah tempat kelahiran Sultan Selangor sekarang. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها. Pertamanya Alhamdulillah, syukur pada Allah, akhirnya pada hari ini guru-guru daripada Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i dapat hadir ke bumi Waqafan Kisah. Dan bagi kami sangat gembira dapat menghubungkan silaturahim ini, dan pastinya kehadiran ini akan membawa makna yang besar kepada Ma'had Imam Asy-Syafi'i khususnya dan kepada kami Kisah. Sebab apa? Sebab kami merasakan bumi Waqafan ini wajar untuk sama-sama kita kongsi sama ada ilmu, pengalaman dan sebagainya. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Pengetua Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid dan juga barisan pentadbir dan guru-guru, Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i akan meniti kejayaan demi kejayaan, bukan saja akademik, sahsiah, kurikulum, kepimpinan dan sebagainya. المؤمن الصبي الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه Alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah kita di rombongan daripada Ma'had Imam Asy-Syafi'i misalkan hadir ke sekolah dan mendapatlah kisah menimba pengalaman dan amalan-amalan baik yang telah dilakukan di sekolah ini. Untuk kita insya-Allah kita balik ke Ma'had Imam Asy-Syafi'i dan kita cuba praktikkan di sekolah kita insya-Allah demi kejayaan anak-anak kita insya-Allah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ghani yang sudi menerima kami dan memberi lain yang cukup istimewa. Alhamdulillah. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada rombongan daripada Ma'had Imam Asy-Syafi'i yang sudi berkunjung ke sekolah kami. Semoga Maktab Imam Asy-Syafi'i juga akan menjadi cemerlang dan terus membangun bersama Islam. Terima kasih. Semua daripada Ma'had Imam Asy-Syafi'i, sahabat-sahabat, rakan taulan, akan berkelahi kan. Terima kasih banyak mai ziarah di Kuala Islam. Seronok lah. Saya pun insya-Allah
Kita jumpa lagi. Hari Ahad Kita jumpa lagi. Kalau saya, kau boleh nak ajak Pak Ngah, kena ajak Pak Ngah mai. Tidak ni. InsyaAllah. Pak Ngah Ponti awal. Tak ada mai. Masih banyak yang tak mai pun, masih banyak. Ustaz Zaid, Ilham, Cikgu Adham, Cikgu Khairi, Ustaz Wan. Wah, Huda. Okey, salam semua lah. InsyaAllah. Selamat insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان